Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam anak baik dan ceria. Yang berusaha Encik Asmaul Bintang, Ketua SMK Mat Kilau. Yang berbahagia Tuan Haji Fakhrul Anwar bin Zulkawi, Ahli Majlis Bandaraya Kuantan. Puan Seri Dayu Binti Samsuri, Koordinator APPGM SDG Parlimen Malaysia. Profesor Madia Dr. Zuhairi bin Ibrahim, Pensyarah UMPSA. Encik Zulkifli bin Musa, Pensyarah UMPSA. Dan Teknologis Profesional Dr. Asrul bin Adam, Pensyarah UMPSA. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul di bilik wacana ilmu pada hari ini bagi menjayakan program pemberkasaan sains, teknologi, engineering dan matematik STEM. Saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu jemputan yang sudi hadir pada hari ini bagi memberikan kerjasama yang kuat untuk menjayakan program ini. Hadirin sekalian, bagi memulakan dan memuliakan majlis, saya menjemput Saudara Muhammad Aidil Muhammad bin Muhammad Zawawi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita panjatkan doa, mari kita sama-sama mensucikan diri dengan syahadah berselawat atas Rasulullah dan beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limu'allimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, setinggi bersyukuran kami panjatkan kepadamu dengan nama-Mu yang maha pemurah lagi maha pengasih. Kami merayu dan memohon kurniakan rahmat dan barakah kepada kami yang berada dalam perhimpunan ini dari seluruh negeri faham. Engkau bukakan pintu hati kami untuk menimbul ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Lapangkan dada kami dan permudahkan jalan untuk menerima didikan oleh para murabbi. Engkau lidah kami untuk menyebut perkara yang baik dan hindari kami daripada menuturkan perkara yang buruk. Ya Allah, ya Hafiz, ya Muhammad, bimbinglah kami sebagai insan yang suka akan kebaikan, berusaha menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Peliharalah kami daripada perkara keji dan maksiat serta kebajikan. Anugerahkan kepada kami kejayaan yang tidak berminat dalam semua aspek, sama ada dalam bidang kurikulum, kurikulum dan sosial diri yang terpuji. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha bijaksana dan yang maha perkasa. Semakin cepat terpujimu ini ke dalam jiwa para pendidik di sekolah kami, khasnya di negeri Korang. Dengan semangat yang kekal, ketabahan jiwa dan kesabaran dalam memberikan cabaran bagi mendidik dan memimpin kami menjadi anak yang sebarang dan mempunyai kedekatan yang terpuji. Sunahkanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami agar terus bersekolah, berkhidmat dan berbakti mengenalkan umat, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tempatkan sekolah kami SMK Mat Kilau di negeri Pahang Darul Makmur, dan kuatkan kami oleh seri bawah kalimat Rahman dan berlimpah buah aman makmur setengah jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan. Hadirin yang dikasihi, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Encik Asmaul bin Daud, Pengetua SMK Mat Kilau, bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Dr. Majlis Lian dan juga Anda yang memberi bacaan doa kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.
Salam GPS 4.38. Salam anak yang baik lagi cerdik. Salam Mak Kilau bijaksana perkasa. Yang berbahagia Tuan Haji Fadrul Anwar bin Zulkawi, Ahli Majlis Berhari Kuantan, yang hormati Dr. Asrul bin Adam daripada UMPSA, dan hormati Encik Zulkifli juga daripada UMPSA, yang dihormati Profesor Maria Dr. Zuhairi juga daripada UMP, yang dihormati Puan Sri Gayu binti Samsuri, Koordinator FDPGN SDG Parlimen Malaysia, juga kita ada daripada LO daripada Pengarah Kuantan, dan juga cikgu-cikgu Syarif dan juga ada murid-murid dan 3 kan, SMK Mak Kilau. Alhamdulillah, hari ini marilah kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk tamu kami. Alhamdulillah, mereka datang bukan sekadar datang, tapi yang datang untuk kita berborak santai. Okay. Dalam tema ataupun dalam perkara yang berkaitan dengan STEM, ya. Jadi Tuan Haji terima kasih memilih SMK Mak Kilau ini sebagai salah satu destinasi yang Tuan Haji telah pilih, ya. Kita sangat bertuah kenapa di SMK Mak Kilau ini kita ada beberapa kebijakan juga, Tuan Haji, ya. Dan salah satunya adalah pendidikan STEM ini sendiri. Di samping itu juga pantun juga adalah salah satu kita punya kebijakan. Dalam bidang core curriculum ada 3. Yang pertama bola sepak, yang kedua bola jaring, dan yang ketiga cadet profesional. Cadet profesional ni hanya ada di SMK Mak Kilau dalam daerah Kuantan, ya. Jadi itu adalah orang kata kita punya kebijakan. Jadi semua anak-anak faham dan mereka betul teruja lah dengan kehadiran tetamu kita pada kali ini, ya. Jadi amat tepat pemilihan anak-anak sebagai audien pada pagi ini, ya. Kenapa? Kalian berada di tingkat 3 dan masa pun tak lama dah. Sekarang dah bulan 8, ya. Kita kan masuk sekolah semula tahun depan lebih awal, iaitu pada bulan 2 2025, ya. Dan ketika itu kamu sudah berada dalam elektif masing-masing. Bukan lagi sekarang belajar semua, tidak. Okay? Kamu akan dialihkan beberapa dipanggil aliran, ya. Kita ada STEM A, berarti STEM A ni ambil semua lah. Kita juga ada STEM B saja. STEM B ni maksudnya adalah subjek biologi slash dengan subjek account, jadi. Dan kita cuba untuk memperkenalkan STEM C tahun depan, iaitu kelas yang mengambil sains rumah tangga itu nak tambah dengan sains tambahan, ya. Jadi hari ini kamu semua dah tak boleh lari dah daripada dunia sains, dunia teknologi, dunia kejuruteraan dan dunia matematik ataupun nama STEM, ya. Jadi orang-orang yang mengambil STEM ini dia special, sebab daripada bidang inilah akan melahirkan pelbagai golongan profesional, ya. Dan yang akan mewarna-warnikan Malaysia pada masa datang. Sebab nak semua adalah orang kata sebagai aset negara, ya. Jadi kita kena pandang jauh ke hadapan. InsyaAllah saya pasti dengan adanya program seumpama ini kita akan buka minda kita. Kita tak takut lagi untuk mengambil STEM ini, ya. Dengan tidak ingin mengata kepada akak-akak abang-abang kita yang sebelum ni ambil sains dan seorang pada kelas kemanusiaan, jadikan ini sebagai sabaran, sebab peluang kerjaya, peluang untuk kita berjaya sebenarnya besar dalam dunia STEM, ya.
Jadi cikgu tak nak berucap panjang. Jadi cikgu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Fakhrul dan juga semua tim beliau dalam menyampaikan maklumat promosi kena STEM ini ya. Jadi harapan cikgu, anda semua dengar elok, balik nanti bolehlah cerita kepada ibu lah ya. Hari ini kita ada tetamu datang ya. Tuan Haji Fakhrul datang, penceramah-penceramah UMP datang ya, bercerita tentang STEM. Jadi mungkin ada banyak peluang dan juga ruang yang kita boleh ambil di sini kan. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.